Okay guys, so hari ni aku ada satu projek di mana aku nak tukar aku punya krium ni. Bukan tukar krium, tapi aku nak tukar rupa dia daripada rupa yang macam ni kalau korang tengok ada batu banyak macam ni, aku nak ubah rupa dia kepada yang bentuk lain So korang tengok macam mana proses dia. Dan sebabnya kebetulan aku dapat dia punya filter pun aku dah dapat setelah 6 bulan. Kalau korang boleh tengok sendiri, air dia jernih macam ni. 6 bulan aku tak tukar filter ni, tapi air dia maintain jernih macam ni So ini filter yang baru aku dah dapat, dan aku nak tukarlah filter dia hari ni. Kalau nak tukar air dia, apa-apa pun aku kena apa-apa pun yang penting kita off dulu plug dia kan. Kita buka semua yang ada, dan kita akan keluarkan jugalah dia punya air dia air pun kita keluarkan sekali. Ok, so kalau korang boleh tengok kan dekat sini, ini adalah bahagian filter So bila aku nak buat macam overhaul aquarium ni, kira bersihkan, cuci betul-betul, so aku akan keluarkan lah ini span. So filter ni lah yang aku akan nak tukar dia apa semua. So ini span, kita keluarkan dulu semua. Yang ini dalam ni ada media so dah tak guna, aku dah boleh buang dah ni. Ok guys, so bila korang dah siap cabut, ok, ini contoh macam tutorial jugalah aku nak cerita kat korang kan. So bila aku dah siap basuh aquarium ni, jadi aku dah cabut semua komponen-komponen ni ada, termasuk filter-filter ni semua. Jadi aku tinggal gosok-gosok je apa yang ada, aku gosok je lah celah-celah ni apa semua kan. So korang tak perlu risau bila korang dah cabut dia punya motor apa semua, korang boleh je basuh macam biasa aquarium ni. So itu yang seronoknya, korang tak perlu risau ok. So aku kena basuh dulu, dah settle ni, aku tunjuk kat korang macam mana lagi aku buat. Ok guys, so aku dah siap cuci semua, dan memang tadi betul aku cuci macam overhaul aku buat. Memang aku pakai, aku berus semua, aku siap cabut segala apa yang ada dekat diam ni, aku cabut, kemudian aku gosok, lap apa semua, berus. Ok, so sementara nak top up air ni, nak kena tunggu juga tak ada air apa semua. So masanya untuk aku nak tukar dia punya filter So filter lama aku dah buang, dan yang tinggal hanya dia punya motor dia. So ini adalah filter dia. Ok, so rupa dia macam ni je filter dia, kalau kau nak tahu macam ni lah rupa dia. Ok, so inilah untuk dia punya filter. Dalam ni dia ada span so kita tinggal letak je macam ni, masukkan aja. Ok, kemudian dia ada juga bagi span extra. So lepas ni kalau macam aku nak tukar, aku just tukar span lah, span extra ni. Ok, so jom kita masukkan. Kita masukkan dekat slot yang dah ada dekat sini Ok, so tinggal masukkan je macam tu. Ok, so sekarang korang boleh tengok aku dah siap buat semua, dah siap basuh, dah